Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, di sini saya nak tunjuk sikit inner Y15 original macam mana kan. Alright, mari kita sikit. Okey, ni inner Y15 V2 lah. V1 pun saya ada juga. Untuk V2, dia akan ada 11 item kan. 11 piece kan. Untuk V1 dia ada 9 item sahajalah. Alright, ini original macam ni kan. Okey, dekat belakang dia simple je kan. Dia akan ada nama dia, part number dia dan petak-petak macam ni je. Okey, dekat setiap item dia akan ada je. Dekat setiap item dia akan ada. Kecil macam ni pun dia akan ada je. Korang boleh tengok kat situ dia akan ada. Okey, part number dia. Okey, nama dia dan petak-petak macam ni lah. Alright, so yang mana nak dapatkan ini ni korang boleh dapatkan di dalam TikTok saya. Saya jual pun dah banyak lah kan untuk inner original kan. Okey, saya jual pun dah banyak. Untuk motor-motor lain pun saya ada. Alright, untuk inner ni saya letak beg kuning kat bawah lah. Saya letak beg kuning kat bawah lah. Alright, yang mana tengah cari part original boleh cari dengan saya, detail dia mantap.